Sambungan dari vlog lepas, kali ini aku nak bawa korang jalan-jalan di sekitar Perlis, negeri kecil di Malaysia tapi penuh dengan keunikan tersendiri. Dari pemandangan sawah padi yang luas dan makanan yang cukup menarik dan sangat sedap aku rasa, semuanya ada dekat sini. Jadi, jom ikut aku terokai keindahan dan keistimewaan Perlis dalam vlog kali ini. Hello guys, so aku dah check out guys juga. Just lebih tadi dalam tapi ni dah pukul 1:30. Lama ya, aku dah 1 jam lebih dah guys. Tak ada orang. Sebab lagi dia nak bawa aku keluar. Tak tahu gimana. So aku follow je lah. Sebab nanti petang aku nak check in dekat Kedah pula. Sekarang berada dekat Padang Besar, member aku ajak. So dari Padang Besar kat sini daripada tempat tadi dalam setengah jam kot. Dalam 20 minit macam tu, 20 lebih 30 minit macam tu. Okay, so sekarang ni aku dekat pasar dekat Padang Besar ni. So dekat sini mostly banyak jual kacang lah. So ni dia. Di Perlis ini, kawasan yang korang wajib singgah adalah Padang Besar. Kat sini merupakan syurga membeli belah di sempadan Malaysia dan Thailand. Terkenal dengan pasar yang penuh dengan pelbagai barangan dari pakaian, makanan hingga cenderamata pada harga yang berpatutan. Suasana di sini aku rasa sentiasa meriah dengan deretan gerai yang menjual makanan Thai seperti pulut mangga, sontan dan pelbagai jenis snack. Memang tempat yang sesuai untuk korang shopping sambil menikmati suasana unik sempadan. Jom kita explore Padang Besar. Kat sini aku yang banyak belanja tu orang tak tahu. Oh, even nyampun sikit tau. Ni kau hujan. Yeah. 0 km. Okay guys, so kita dekat Padang Besar. Tengah hujan ni. Kelapa laut. Sebelah bawah tu banyak jual. Dia punya pohon hitam tu. Tapi biasa bulan puasa banyak jual.
Kau sedar gigi nak kau duduk. Kimak. Dah hilang. Makannya. Apa tu? Pokok. Strawberry, rasa strawberry ada. Ada. Wati. Biasa dia ada coklat saja. Guys, so sekarang aku dekat api-api ikan bakar dekat sini untuk dinner. So kawasan dia ada sungai, lepas tu ada ikan-ikan bakar semua. Guys, so dekat Perlis ni kita dihidangkan dengan apa nama buah tu tak? Buah kapal laut. So dekat Sarawak kita tak ada benda ni. So rasa dia tekstur dia tekstur jelly. Diubah tak ada berbahasa. Nama kita mula singgah kita boleh kita ni. Apa nama benar? Dia rasa dia masam-masam sikit. Rasa tapi nak Benar ya? Rasa dia tapi. Ketok sudah yang malah air apa ya? Orang Kelantan pula ya air nira. Ha. Sapu. Dicampur kan kayak nampak. Sini kalau guys yang makanan, so korang boleh bayar untuk apa? Naik boat. Makan. Hati-hati tak, Mak? Aduh ya ampun. Kau berambil belakang kau pula. Ni api-api rival crush. So yang penting korang kena naik, pakai life jacket tau. Kau ya. Balance kan? Mati semua belah tu. Nak? Kena beleng lah. Boleh kot. Last minute pun kejar. Okay guys, so kita naik boat. YouTuber duduk siap. Pripat kita nyakat lah. Pada sebelah petang pula, aku berpeluang untuk menikmati makan malam di api-api ikan bakar. Salah satu tempat makanan seafood yang terkenal di Perlis. Bukan setakat makanan yang sedap, kat sini juga ada aktiviti naik boat untuk tengok sunset yang memang cantik gila. Bayangkan menikmati angin petang sambil menyaksikan matahari terbenam di atas air. Memang pengalaman tak boleh dilepaskan. Jom kita layan suasana santai di sini.
depan aku ni dia jambatan yang menghubungkan antara dua kampung. Antara kampung sebelah ni dengan sebelah ni. So kalau dulu diorang naik sampan kalau nak seberang. Tapi sekarang since ada jambatan, so diorang pakai jalan ni untuk sebagai jalan utama diorang. Okay. Okay. Okay guys, so ni Sireh Thailand. Handmade by this girl. Harga RM4 je guys. Very murah-murah. So kalau dekat Malaysia kita pakai pinang, buah pinang. Tapi dekat Thailand dia tak pakai, dia ada cili. Kau makan cabai sini? Siapa? Mampula nak ni lah. Ha? Mampula nak mana? Ada udang kering. Miang pula. Kami ajak makannya apa? Kak ya? Oh, sorry Kidal. Rasa dia kacang, lepas tu ada udang kering sikit, rasa sirih, daun sirih tu. Oh, ada kacang sikit lah. Dia rasa masam-masam sikit. Dia ada masam-masam sikit. Mungkin sosnya kot. Dia ada limun. Oh. Sosnya ya. Okay. Dah habis lah. Here we go. Kita berada dekat Kedah Alostora. Ini sekarang ni dah pukul berapa? 12 lebih. Masih ada uptown. Ini menari apa? Menari Alostar guys. Oh, sekarang pukul berapa? Pukul 12. Kita orang pergi situ. Menari Alostar. Hello guys, so ya aku sekarang pukul 5 agak pukul 6. Sebab aku ambil flight pukul 8, so kena gerak awal lah. Tadi kawan aku hantar, and supposedly tak ada orang langsung, cuma ada pakcik tu tadi yang pergi umrah. Barai weh, sumpah. Okay, itu saja untuk vlog kali ni. Jangan lupa saya like, share and subscribe saya punya YouTube channel. Bye bye.